Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih seperti biasa kepada semua sahabat-sahabat yang terus memberikan sokongan kepada channel Malay Table. Untuk tampilan kali ini sahabat, saya masih lagi meneruskan dengan sesi-sesi jualan saya dengan duit-duit note-note Malaysia yang ada dalam simpanan saya. Untuk tampilan kali ini adalah saya tampilkan adalah duit RM1 siri yang keempat, tanda tangan Tan Sri Aziz Taha lah, Tan Sri Abdul Aziz bin Taha, Gubernur kita yang ketiga. Untuk siri yang keempat dalam siri duit RM1. Yang siri pertama, siri kedua dan siri ketiga adalah tanda tangan Tan Sri Ismail Ma'ali. Jadi sebelum ni pun saya ada upload untuk siri yang ketiga, dan kali ini untuk siri yang keempat bagi sesi jualan pada kali ini. Untuk duit RM1 ni sahabat semua, saya pernah upload dan telah pun terjual dengan nombor sirinya yang berlainan. Tak silap saya MP berapa, saya dah terlupa lah MP dia punya siri number dia, tapi dah terjual dengan harga RM50, siap post lah masa tu. Jadi untuk kali ini saya akan tampilkan sekeping lagi duit RM1. Sekali lalu saya nak bagi penerangan ringkas lah sahabat semua. Duit ni ditandatangani oleh Tan Sri Aziz Taha dengan ejaan bahasa Melayu. Saya ambil sekali lalu ejaan diperlakukan dan Gubernur, simbol dolar, ada dalam ni sini. Okey, diperlakukan tu dia rapat Gubernur dengan tulisan GABENUR, bukan GABENOR. Jadi dia sebelum ni diperlakukan tu dia sengkang, jadi sekarang ni dia telah rapatkan. Itu juga untuk siri yang ketiga tak silap saya. Kesan Kalimantan ataupun fluorescent effect tak ada. Tirai air masih ada lagi, tirai air dekat sini, itu tirai air kepala harimau lah. Kalau kita letakkan di bayangan untuk kita cerapkan dekat cahaya, akan ada bayangan kepala harimau. Benang keselamatan masih lagi memiliki benang keselamatan lah. Ciri keselamatan tambahan, imej pendam lah, bahagian sudut kiri inilah. Imej pendam ada RM1, antara satu lah, nombor 1. Jadi untuk duit ni saya seperti biasa sahabat, saya ingin buat sesi jualan dengan nilai harga RM. Kali ni sedikit rendah, dengan sebab ada sedikit kekurangan dia, ada sedikit koyakan. Jadi saya nak jual dengan harga RM RM42, siap post. Jadi dia jatuh sikit harganya kerana ni, duit ni elok lagi, masih keras, masih okey lagi, tapi adalah sedikit kusam, tapi dia tak menjejaskan lah. Untuk simpanan kita ada sedikit kesan koyakan di sini. Jadi saya dengan nilaian jualan RM42, siap post lah, ingin saya buat jualan. Kepada sahabat yang ingin memiliki, seperti biasa boleh hubungi saya melalui email yang saya akan letakkan di bawah, dan kita akan boleh berhubung lah untuk meneruskan sesi jual beli. Sekian dahulu untuk sahabat semua. Saya akan teruskan dengan sesi-sesi jualan yang berikutnya pada masa akan datang. Semoga sedikit sebanyak dengan pelepasan duit-duit dalam simpanan saya ini dapat memberikan sedikit, orang kata, semangatlah pada sahabat yang baru berkecimpung dalam dunia numismatik, dunia hobi pengumpulan wang lama. Sekian dahulu dan terima kasih. Assalamualaikum.